أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan peluang dan ruang yang masih diberi Allah, kita jumpa pada kuliah zuhur yang elok dan bahagia ini, insya-Allah. Terima kasih banyak kepada Takaful Malaysia, Surau BW ni atas kesudian menjemput untuk kita berbincang tentang tajuk khusus membina ketenangan hati. Manusia dia nak jadi baik, dia punca daripada hati. Manusia dia nak jadi rosak, dia punca daripada hati. Manusia dia boleh beramal di dunia, nampak seperti dia orang elok, tapi ada kemungkinan dia miskin di akhirat kerana hati ni tak berapa sihat. Manusia yang disebut di dalam beberapa hadis baginda Nabi SAW, tambah-tambah ada khusus untuk orang perempuan. Bukan nak kata orang perempuan, bukan. Tapi ada hadis khusus. Seorang wanita yang ditanya oleh sahabat-sahabat kepada Nabi. Wanita itu salatnya teguh, sedekahnya banyak, amal takwanya nampak tu zahir. Tapi mulutnya itu suka nyakitkan hati orang lain. Maka Nabi kata tempatnya dalam neraka. Kenapa? Sebab amalannya menjadi sia-sia. Banyaklah hadis-hadis tersebut. Jadi hari ini kita nak melihat tentang tajuk yang besar. Kita dah melalui Ramadan, habis dah Syawal. Kita tu pun open house masih ada lagi walaupun Syawal dah habis. Kemudian kita masuk pada Zulkaidah. Pada hari ini kita nak tengok tentang ketenangan hati, Dalam tempoh lebih kurang ada 40 minit kot, lebih kurang ni kita nak baca hadis baginda Nabi SAW tentang ada dua syarat yang kalau kita perhati betul dalam hadis tu, ada dua syarat untuk bagaimana kita jadi hamba yang boleh membina hati yang tenang, hati yang sejahtera, hati yang sentiasa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis an Suhaib, qala, daripada Suhaib radhiyallahu anhu, dan dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ajaban li amril mu'min, ajaib orang yang beriman ni, ajaib orang beriman ni hebat, orang beriman ni cukup hebat lah. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan atas orang yang beriman ini. Siapa dia mereka itu? Yakni lahu khair, yakni pada mereka itu apabila pada mereka semuanya baik. Semuanya baik. Kalau datang yang baik pun baik, kalau datang yang buruk pun baik. Itu orang beriman. Orang beriman ni pada dia tak ada benda buruk. Kalau mungkin kalau yang datang baik itu dia boleh share nikmat tu dengan orang lain. Kalau datang bagi pandangan dia buruk, itu satu ujian kesabaran yang Allah bagi pada dia. Saya ulang, ajaban li amril mu'min, ajaibnya orang yang beriman, inna amrahu kullahu lahu khair, sesungguhnya pada orang beriman itu apa saja urusan baik baginya. Elok kereta, sihat, tak pernah rosak, alhamdulillah, boleh jaga anak beranak, bawa isteri, bawa mak bapak, buat urusan, dapat pahala. Tiba-tiba beli tak sampai seminggu dah rosak.
Dia sabar, walaupun rosak dia sabar je, sebab dia tahu kereta tu manusia yang buat, bukan Allah yang cipta. Dia sempurna. Manusia buat ini banyaklah kelemahannya. Dia tak adalah maki hamun orang disebabkan sedikit kelonggaran tersebut. Maksudnya semuanya baik. Walaisa zaka li ahadin illal mu'min. Semua ini kebaikan ini tidak ada kecuali atas orang yang beriman. Ya, atas orang beriman saja. Apa dia? Inna asabathu sarra'u syakara. Apabila datangnya kepada dia satu-satu nikmat, dia syakara, dia syukur. Ini sifat yang pertama, syukur. Ya, dia syakara. Fakana khairallah, itu adalah kebaikan buat dia. Dan yang kedua, wa in asabathu darra'u sabara. Apabila datang benda buruk bagi pandangan dia, musibah dan balak bencana, maka dia sabara, dia sabar, fakana khairallah, maka itu juga baik untuk dia. Sudah, selesai. Ya, hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis 2999, hadisnya adalah sahih. Baik. Itu keseluruhan. Hadis ini sahih, datang daripada Suhaib radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih, ada di dalam Sahih Muslim, ya. Dan dikatakan di sini bahawa ada dua sifat. Orang kalau nak tengok hati kita tu tenang, hati kita tu macam mana nak membina ketenangan. Ada orang kata baca Quran, ada orang kata solat tahajud, subuh pun terkejut. Macam mana nak solat tahajud? Ada orang sedekah, dia sendiri pun al-bakhilun wal kedukutun. Macam mana nak buat? Ada kata begini, sabar kejap. Lambang hati yang tenang, lambang bagi membina kedamaian dan sakinah dalam kehidupan adalah dua benda je. Tiba-tiba takaful keluar begini, bonus 3 bulan setengah. Contohlah kan, kita alhamdulillah, share pula tu, mak ni ada cek dapat lebih sikit ni, begini. So semuanya akan jadi baik pada orang beriman. Tiba-tiba company kata kita punya maintenance tinggi, maka yang ada dekat pantry, daripada biskut yang krim bagi biskut kepala lutut aja. Contoh, daripada minum Milo tukar TO, dan begini, maka kita pun syukur. Kenapa? Masih ada kebaikan lagi yang ada pada kita. Dua benda yang dilaporkan di sini, inna asabathu sarra'u syakara. Apabila datangnya nikmat, dia syukur. Wa in asabathu darra'u sabara. Apabila datangnya ujian, maka baginya sabar. Bila dia syukur, dapat pahala. Bila dia sabar, dapat keampunan. Lambang kepada orang yang hati tenang, dia tak komplain banyak. Itu komplain, ini komplain, itu komplain, ini komplain. Boleh tahan kita komplain. Kan ya? 60 tahun minyak murah, tiba-tiba dia naik sikit. Bukan main, gegar komplain. Awak ingat awak seorang je kena minyak mahal? Satu dunia mahal. Sabar kejap. Tenang dulu. Ya? Yang diajar oleh baginda Nabi SAW, bila menerima nikmat yang baik, maka sebutlah mulut kita alhamdulillah. Bila datang ujian yang kita tak berapa suka, maka sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka semua dua-dua tu baik untuk kita. Udah, tak payahlah kita kelang kabut sangat. Saya selalu ulang cakap dengan saya, isteri saya juga, anak-anak di rumah. Kadang-kadang kita komplain duit tak ada. Komplain duit tak ada tu makan 6 kali satu hari. Tu komplain duit tak ada 6 kali satu hari. Ya, bukan tempat biasa. Sekolah tahfiz pun makan 6 kali satu hari. Tak tahu ni nak ngapal ke nak makan sebenarnya ni. Kan kami yang sekolah tahfiz kami makan 3 kali. Tu pun ada orang selit, orang datang hantar minum petang lah, makan tengah malam lah, begitu pun komplain.
Dalam keadaan kita komplain. Sekarang ni barang mahal. Hotel semua full. Booking. Tapi barang mahal tu. Komplain macam-macam. Highway jam. Itu manusia. Bila dia tak reti nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka jom kita ambil satu-satu. Nak diajar kepada kita bahawa hebatnya orang beriman, dia ada punya hati. Hati dia apa? Hati dia ada dua benda. Apabila datang kebaikan, dia syukur. Itu pertama, perlu ada. Bagi membina ketenangan di dalam hati, perlu bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, saya kerja, gaji saya tak ada mahal sangat. Alhamdulillah. Awak elok je, timbang berat badan tambah. Elok je, tak ada masalah. Awak duduk rumah flat sewa RM800, mana ada pernah bocor? Elok aja. Udah, bersyukur je. InsyaAllah. Tu satu sifat. Kalau nak tenang, syukur je dengan nikmat Allah Ta'ala. Jangan banyak komplain. Yang kedua, bagaimana nak membina ketenangan dalam hati? Secara ringkas kita belajar. Sebab Nabi ajar gitu. Nabi dia tak ajar berpuluh-puluh. Satu dan dua. Kalau yang dua ni datang ujian, kadang-kadang dapat suami kurang, nampak macam kurang bertanggungjawab. Nampak sebab pandangan kita yang tak betul. Sebab kita mandang dia, benda yang lemah pada dia, benda yang elok pada dia, kita tak pandang. Biasa kita dengan pasangan gitu. Ini tak betul, itu tak betul, ini tak betul, ini tak betul. Timbang berat badan, dia bela awak daripada berat 48 sampai 88. Iya. Rezeki lah tu. Kadang-kadang begitu juga. Isteri, contohlah, kita orang lelaki tengok isteri kita, itu tak kena, ini tak kena. Asal rambut berubat ni. Contoh. Kan ya, bertumpuk-tumpuk dah macam si tumpuk. Contoh, kita komplain. Padahal dulu elok je dia masak untuk awak makan sampai buncit-buncit perut. Ya, dia kemaskan rumah elok je untuk kita. Kan dia bagi anak-anak semua cerdik-cerdik masuk universiti. Contohnya, maka kalaulah kita jadi orang yang beriman, maka orang beriman ni ajaban li amril mu'min, ajaibnya orang yang beriman. Hebat kat mana ajaib itu? Sebab orang beriman dia selalu kata, okey, tak ada masalah, baik aja. Sakit ke? Tak adalah ustaz, sihat. Allah uji sikit, dah itu orang beriman. Ustaz, bukan awak seorang yang sakit. Orang lain berlambat-lambat sakit. Kan? Awak kencing manis baru 8. Kan? Orang lain 18. Iya. Tenang dulu. Nah, kan? Maka orang beriman ini baik aja. Dapat pasangan hidup, alhamdulillah, syukur. Ni kita dapat bini, alhamdulillah. Kenapa? Kalau dia tak terima kita minang dulu sampai ke tua, kita bujang tua, bersyukur kat situ sudahlah. Kalau dia tak ada, seluar dalam pun tak basuh, hargai je, jangan tengok kelemahan dia. Itu orang yang beriman. Isteri jangan pandang buruk suaminya. Kan ya, contoh begitu, pandang kelemahan. Memang kalau pandang, ustaz asyik main futsal aja. Contoh komplain, asyik main futsal. Laki awak kerja daripada umur 25 sampai umur 75, tak berhenti. Main futsal tu biasalah. Kan, tanggungjawab dia buat dah. Tanggungjawab, ustaz saya minta maaf kepada perempuan, saya selalu buat kuliah online. Kuliah online ni ada ribu-ribu orang. Ini tak ramai sangat, alhamdulillah. Ada 460 orang kat sini. Ni kuliah TikTok. Dia begini. Ya, ada isteri kata, ustaz saya ada je yang tak kena. Sabar je lah, insya-Allah. Hidup kita memang begitu. Dia tak akan sempurna, dia tak ada. Kalau suami ustaz, isteri ustazah pun tak berapa seronok juga. Dua-dua lawan keluar dalil. Ya. Ustazah pula pandai ceramah, bang, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, pun bahaya juga. Iya. Kan Allah uji kita. Lah, Allah uji anak Nabi Nuh tak dengar cakap. Anak Nabi Nuh kafir.
Allah uji anak Nabi Adam jadi pembunuh dan bunuh adik sendiri. Tenang aja. Ini poin yang paling awal. Inna amrohu kullahu lahu khair. Yakni orang beriman, apa yang datang telah ditakdirkan untuk dia, padanya baik aja. Tak apalah. Jam ni, biarlah, sabar je lah, bukan nak buat seorang. Jam. Orang lain pun jam. Udah gitu. Kan? Balik kampung raya jam. Biasa. Saya dengan isteri saya pernah 14 jam daripada Kuala Ketil Kedah ke Bukit Beruntung. 14 jam 3 kali masak. Ya. Konon-kononnya Highway Plus jam keluar WCE. Tu lah, rupanya semua orang otak macam kita bertembung ke WCE. 14 jam. Biasa. Kan orang Kelantan dah tentu 24 jam. Tenang, janji syukur sebab awak boleh balik. Dah, tenang aja. Nah, gitu. Jadi orang yang beriman ni dia tak kelang kabut. Di sini sifat ketenangan tu hadir. Ya, maka sebab itu kalau kita belajar di sini ada dua keadaan. Pertama, syukur. Nak jadi hamba yang tenang hati, syukur. Nak jadi hamba yang sentiasa tak komplain, syukur. Bagaimana apa maksud syukur? Ulama menggariskan syukur itu apa? Syukur itu pertama lafaz di mulut, alhamdulillah. Ramai juga orang boleh buat macam tu, tapi tak boleh kat situ aja. Alhamdulillah. Lepas tu merengek juga. Ada. Bersyukur tu yang pertama mulut dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mula dengan bismillah, di penghujungnya alhamdulillah. Yang kedua, cara bersyukur adalah menggunakan apa saja nikmat yang ada untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Udah. Ada tubuh badan, ada alhamdulillah, sujud pada dia, buat ibadat. Ini main futsal ni kalah mati 7 game. Tapi Zuhur tinggal, Maghrib tinggal, semua tinggal. Jadi cara bersyukur begitu. Allah bagi daripada hujung kepala sampai hujung kaki, sihat walafiat. Tambah yang ada ni muda-muda, saya seorang yang tua ni rasa ni. Ini semua muda-muda belaka ni. Nah, ni nikmat dia. Hargai nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dengan guna semua yang dia bagi, hantar balik, kirim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud syukur. Dan yang ketiga, maksud syukur adalah jangan salah guna nikmat Allah. Itu pun sama. Kadang-kadang kita nak jogging ni, jogging tu titi wangsa tu 25 round jogging, 25 round. Boleh tahan je tu. Tu apa ton? Jogaton ke apa ton itu? 25 round jogging. Masjid tu 100 meter daripada rumah pun tak larat sampai. Itu salah guna. Salah guna. Dulu zaman saya dulu main bola sepak lig. Ya, lig 7 sebelah. Ya, yang tu daripada pagi sampai ke maghrib. Mayang pun tidak. Ada manusia gitu. Maka syukur ni mudah. Bukan sekadar menyebut di mulut alhamdulillah. Bukan sekadar itu. Tapi memulakan dengan yang itu. Bila kita ada nikmat, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah gaji tak pernah kena potong. Alhamdulillah kenderaan tak rosak. Alhamdulillah daripada motosikal Honda Fame tukar sekarang Y16. Kan Y16 menyengit konaknya. Ya sungguh. Syukur tak? Syukur alhamdulillah. Ya, ustaz, kereta saya selalu tak boleh start pagi-pagi contohnya. Paling tidak awak ada kereta. Orang lain tak ada layak nak buat loan pun tak boleh. Maka jom kita bersyukur. Dan yang kedua, kita nak bina ketenangan di dalam hati adalah sabar. Mana-mana ayat Quran kombinasi, cukup banyak kombinasi tentang syukur dan juga sabar. Atau sabar dan juga syukur, cukup banyak kitab yang ditulis itu. So selain daripada bersyukur untuk tenangkan hati, maka sabar, insya-Allah. Sabar ni senang cakap di mulut, tapi susah juga nak buat. Tapi kena je lah sabar. Kenapa? Sebab sabar itu adalah sifat seorang hamba. Dia sedar, ustaz ada masalah, habis hidup memang masalah.
Habis tu ustaz, kau tak nak masalah, kau mati je. Ya. Quran kan kata alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dah, gitu aja. Allah Ta'ala bagi jadi kehidupan memang jadi linabluwakum. Allah bagi ujian. Allah nak tengok siapa yang paling baik amalnya. Paling baik amal tu dua lah tu. Syukur tak? Kemudian sabar tak? Itu aja. Tenang insya-Allah. Kita kalau nak ngarap solat tahajud banyak, kita duduk terkejut. Maka ni sabar dulu. Syukur dulu insya-Allah nah. Bertenang dulu. Ni kaedah yang disebut oleh ulama, sabar itu pertama bertenang ketika satu-satu musibah terjadi. Tenang dulu. Ustaz, rantai putus tengah bawa motor. Awak baru rantai putus. Orang lain kena potong kaki. Jadi tak adalah masalah. Kenapa ustaz rantai putus? Saja Allah Ta'ala nak bagi pahala ke awak, awak letak rantai baru. Sebab duit tu biasa kadang-kadang pergi ke tempat lain. Ya, pergi ke tempat lain. Beli vape ni kadang-kadang ni berasap-rasap sampai kepala tertutup. Ya, tak padan, bawa pergi benda yang tak manfaat. Akhirnya repair kenderaan kita, dapatlah pahala. Pahala bukan sekadar solat, bukan sekadar ngaji Quran. Hidup kita itu adalah ibadah. Sama ada ibadah khususiyah ataupun ibadah umumiyah. Maka pertama sekali, sabar dalam keadaan kita tenang. Tenang dia, jadi benda apa-apa tak apa, tenang dulu. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah dengan Allah Ta'ala. Kerana dia segala-galanya. Kita pusinglah macam mana pun, awak merempanlah macam mana pun, tak dapat. Melainkan dia berlaku illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Sabar ni mula dengan begitu dulu. Bertenang dulu. Dengan kelang kabut. Ustaz, anak jadi gini. Sabar kejap. Sabar dulu. Ya, sabar dulu. Yang kedua, lafaz kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan tiba-tiba jadi, kan aku dah kata. Sabar dulu. Balikkan dulu kalimah itu. Nabi dah bagi tahu kepada kita apabila datangnya musibah, maka kalimah pertama balikkan dulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahawa kita ini datang daripada Allah dan kita akan bakal kembali pada Allah. Dan kalimah ini bukan hanya untuk orang mati. Kawan telefon, Syekh, tak maaf lah, tak dapat datang kerja. Kenapa? Motosikal rosak. Tak tahulah apa rosaknya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawan dengar-dengar dia kata, belum mati. Tu kalimah kita gitu. Itu sebenarnya salah satu lafaz doa supaya Allah memudahkan pengurusan selepas itu. Tapi kalau kita mengeluh dari awal, takut perjalanan kita menjadi susah. Lafaz yang itu jelas. Yang ketiga, orang yang sabar itu sentiasa berdoa. Moga Allah bagi kesabaran kepada kita. Ya Allah, aku rasa macam tak mampu je. Tolong ya Allah bagi kesabaran. Ni orang perempuan, tolong belajar elok-elok sikit dalam bab kesabaran. Kerana hari ni orang perempuan terlalu banyak depression, anxiety, apa lagi segala macam yang pelik-pelik. Yang pelik-pelik sehingga dia lupa bahawa dia ada Tuhan untuk dia kembali. Sehingga dia lupa, ustaz, saya ada masalah ni, saya ada pasangan hidup saya ni, kami nak ada masalah. Awak baru ada masalah, orang lain dah bercerai. Sabar je. Ustaz, anak saya ni ustaz, tak tahulah lumba haram. Tak apalah, kita halalkan nanti. Sungguh. Saya sekolah agama, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Masyhur Pulau Pinang. Kawan saya satu kelas dulu sekolah agama, tapi jadi pelumba racing. Itu tapi racing yang betul lah. Buatlah bagi elok-elok insya-Allah. Berdoa agar Allah kurniakan kesabaran kepada kita. Dan juga berdoa moga Allah memudahkan urusan kita. Semuanya balik pada Allah Ta'ala. Ya Allah, Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tambin bil khair. Ya Allah, tolong ya Tuhan, mudahkan, jangan kau susahkan. Akhirkan apa yang kau hadapi ini dengan kebaikan. Ada kemungkinan penyakit kita tu sembuh.
Ada kemungkinan itu juga baik. Ada kemungkinan penyakit kita tak sembuh, tetapi kita dapat keampunan hasil kesabaran kita, itu juga baik. Udah, tenang aja. Kenapa kita harus tenang? Kerana kita hamba. Kita tak ada pilihan melainkan pilihan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan kuasa doa. Ya Allah, mudah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Saya amal doa ni masa nak menikah dulu dengan isteri saya. Susah. Nak menikah jadi susah sebab masa tu masa Covid tu. Masa Covid tu kan, PKP tu kan, masa susah. Nak kena tunggu seorang. Lepas tu akad nikah depan pagar sana, pagar sini, begitu. Jadi susah. Minta doa, Allah bagi kemudahan. Seronok lagi menikah PKP, tak payah buat kenduri, duit selesai. Tak payah habis duit banyak. Simpan duit. Bila pakai duit tu, besok dah buka, besok bawa lah berjalan, bawa guna yang baik-baik. Udah, tenang dan damai je kita. Tak payahlah susah-susah sangat. Ya, jangan fikir di luar daripada kemampuan seorang manusia. Jadi je manusia yang baik. Manusia yang baik bila dia keluar rumah, awal-awal dia serah diri. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, aku tak ada kekuatan, ya Allah, melainkan kekuatan yang kau pinjamkan kepada aku. Ya Allah, dah selesai. Cukup. Apa jadi, sudah. Ya. Dan kemudian, kalau orang yang nak sabar tadi tu, maka dia kena belajar menghadirkan bahawa ada kebaikan di sebalik ini, ada hikmah dan kebaikan di sebalik itu. So, tak payah kita kelang kabut sangat. Kenapalah, banyak benar tanya. Kenapa, mengapa, bagaimana, apakah, semua persoalan. Tak tahu kita nak lontar pada siapa. Sedangkan ayat daripada awal sekali Allah Ta'ala bagi, ya, Nabi bagi ajaban li amril mu'min, ajaibnya orang beriman, inna amrohu kullahu lahu khair. Semua pada orang beriman baik belaka. Pada orang beriman baik belaka. Sihat, alhamdulillah, guna kesihatan untuk sujud pada Allah. Sakit, alhamdulillah, moga-moga Allah ampunkan dosa ketika kita sakit. Jangan mengeluh, kenapa sakit, mengapa sakit, bagaimana sakit. Banyak macam pula lah. Kadang-kadang kita lupa bahawa kita tu hanya cuma seorang hamba. Awak jaga kesihatan tak? Jaga. Ustaz, saya makan ubat, suplemen, begitu begini, tapi datang juga. Ya, datang juga. Kan, apa nak jadi? Tak apa. Ada sahabat saya dulu, namanya Valerum, India. Valerum, India. Dia tak merokok. Dia tak merokok. Dia tak vape. Zaman tu tak ada lagi lah. Dia tak ada makan pelik-pelik. Vegetarian lagi. Exercise ni tak tahu nak cakap lah. Tak sempat. Umur 32, serangan jantung. 4 sumbat. Tu kalau Allah nak uji lah. Kan, ya. Jadi hari ni kita belajar macam mana nak jadi tenang. Orang yang tenang perlu ada rasa syukur. Cukuplah apa yang Allah bagi tu, tak payah kelang kabut sangat. Ustaz, saya cuma gaji 7,800 je Ustaz. Awak jangan lupa orang lain gaji 800 je. Kan? Iya. Awak jangan lupa. So syukurlah dapat 7,800. Tu pun mak nak dapat RM50 sebulan pun susah. Ya, syukur, alhamdulillah. Ustaz, saya dulu gaji 7,800. Lepas tu suami suruh berhenti jaga anak, duduklah di rumah. Contoh orang perempuan lah ni. Kan, suami gaji 4,800, kurang pula tu. Akan sabar je lah. Kerana ada kebaikan. Kebaikannya bukan dari soal duit semata-mata. Kebaikan datang macam-macam. Anak-anak pada hari ni kalau dapat dijaga dengan rapi, mak duduk sebelah dia, bagi susu badan, mandikan dia dengan sempurna, bagi kasih sayang, sambil peluk dia, baca Rabbi habli minas salihin, jadikan anak aku ni anak yang saleh, Rabbi habli minas salihin, doa. Itu lebih utama. Kita takut jadi pada setengah bahagian
Anak lebih rapat dengan bibi. Bibi nak balik ni, anak ni demam-demam. Mak dia tak ikut. Anak tu kan ya. Macam mana nak rawat demam dia? Bawa bibi ke sini, elok je dia. Mak ada sebelah, tak laku. Tak laku. Jadi kita ambil ruang di sini untuk cari kebaikan demi kebaikan. Saya ulang balik ya. Tajuk kita hari ini adalah membina ketenangan hati. Manusia kalau dia nak jaga ketenteraman hati, tenteram, damai, tak ada masalah, tu bukan orang namanya itu. Kalau awak hidup tak ada masalah kan ya, itu bukan orang. Ataupun mungkin lupa diri lah tu. Takut ya. Jadi kalau kita hidup ada masalah, itu orang lah tu. Alhamdulillah. So, masalah tu kenapa masalah? Sebab Allah nak bagi pahala atau nak ngampunkan dosa. Bayangkan awak dapat anak 6 orang. 6 orang baik belaka, ngapal Quran pula tu. Anak yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Anak kedua Sadaqallahul Azim. Semuanya ngaji Quran belaka. Semalam saya kat TV9 saya sebut gitu. Saya sebut TV9 semalam program nasi lemak kopi O. Tapi dia orang tak bagilah nasi lemak tu. Program aja. Program aja. Jadi kita tengok kadang-kadang 6 orang hafal Quran. Tu pun kadang-kadang dia jatuh kita elok juga. Mak bapak jadi riak pula tu. Mak bapak jadi ujub dan bangga diri pula tu. Sombong dengan orang. Kau tengok anak aku 6 orang hafal Quran. Anak kau? Contohnya lah kan. Dia jadi macam tu, perangai pun tak elok juga. Tak elok. Sebab tu apa yang Allah bagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesuai, sangat sesuai. Maka sebab itu kalau nak cerita tentang tajuk membina ketenangan hati, maka orang yang tenang itu bukan bermaksud dia tenang itu artinya dia tak ada masalah. Bukan. Tenang itu orang yang syukur dengan nikmat yang baik. Tenang itu artinya sabar dengan ujian dan musibah daripada Allah Ta'ala. Itu tenang. Dah selesai gitu. Bila jadi apa-apa, ambil wuduk, solat sunat 2 rakaat. Ya Allah, aku tengah terima masalah ni, tolong bagi aku kesabaran, kurniakan aku jalan keluar. Udah, usaha. Ya Allah, sekarang tekanan hidup tinggi. Ya Allah, begini nak buat macam mana? Dah, elok-elok lah. Macam mana elok? Sebelum pergi kerja, solat dulu sunat qabliyah subuh. Kan telah dijamin oleh Nabi, raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Awak automatik ada kekayaan yang Allah bagi, tapi kita tak buat. Solat subuh berjamaah dulu di masjid dan surau sebelum pergi kerja. Kenapa? Orang yang solat subuh berjamaah beroleh zimmatillah. Zimmatillah itu penjagaan dan waranti daripada Allah, jaminan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tak buat. Keluar daripada rumah nak pergi kerja, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dijamin dalam hadis sahih, dia tidak sesat, dia akan dipercukupkan apa yang kurang, dan dia tidak akan diuji dengan musibah yang dia tak mampu hadapi. Udah, tenang. InsyaAllah kita akan dapat kebaikan berterusan. Sebab tu kita tak perlulah nak satu buat ini, satu buat ini. Lagi buat makin haru biru hati kita. So itu je. Sifat dia adalah manusia memang sifat begitu. Sifatnya ketika menerima nikmat lega kan. Masa ada duit ni solat duha tak ada. Tak ada solat duha. Sebab kita orang Melayu kan solat duha minta duit. Itu perangai kita orang Melayu. Iya. Kalau sedangkan Nabi pesan kepada Abu Hurairah, solat duha bukan berkenaan dengan duit. Kan ya? Kemudian orang Melayu memang gitu. Termasuk Jawa dan Banjar. Sama je lebih kurang. Kan? Udah jatuh bankrupt, udah dibuang kerja, udah perniagaan tak laku, udah ada gini-gini. Nah, udah tak ada duit dah, baru solat duha. Tu pun subuh tak buat. Solat duha Nabi buat 8 rakaat, dia buat 28 rakaat. Itu tanda tak ada duit sangat dah tu.
Besok kan ya, ia udah ada duit 2 rakaat pun tak buat. Itulah sifat manusia. Maka kegagalan kita ada 2 yang tak boleh hadir ni. Kegagalan kita adalah, pertama, ketika kita ada kita tak bersyukur, dan ketika kita tak ada kita gagal bersabar. 2 kalimah tu aja. Dia tak ada macam kaunselor dia bagi banyak, 1, 2, 3 buat ni tak. Dalam hadis yang sahih Muslim mengajar kita supaya kekal je syukur dengan Allah Ta'ala. Syukur je dia bagi apa. Alhamdulillah. Kalau ustaz gaji saya 3,800, Alhamdulillah. Kalau nak lebih, buatlah Grab. Contoh. Doalah sikit, usahalah sikit, bangunlah awal sikit sembahyang tahajud. Kan? Sedekahlah lebih sikit, kan sedekah itu diganjarkan oleh Allah 700 kali ganda. Malah diganti dengan gandaan-gandaan rezeki yang baru. Tapi kita tak buat. Itu. Jadi mintalah supaya Allah bagi. Kerana yang memiliki rezeki adalah Allah. Kalau rasa nak lebih sikit, duit kita ni orang muda-muda kan nak tambah. Tekanan hidup macam kami dah tua tak ada masalah. Makan pun tak banyak. Sebab kencing manis. Ya, tak boleh makan banyak. Silap makan darah tinggi 210. Silap makan gout, 2 kaki mengesot. Ini sama ni depan ni. Iya, sungguh. Jadi orang muda dia kalau nak boleh, tapi ngadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ngadu rajin, doa rajin, insya-Allah. Ni masalah kita berdoa di 10 akhir Ramadan semata-mata. Oi, qiyamul lail bukan main. Berhenti itu sampai sekarang hilang, tak tahu ke mana. Royup terus. Tuan-tuan dan puan-puan, Tuhan yang kita sembah dalam bulan Ramadan, Tuhan tu juga sekarang ni. Mana pergi lagi dekat masjid tu? Kau hilang ke mana sebenarnya? Allahu Rabbi. Okey? Jadi kesimpulan kita pada hari ini, insya-Allah, bagaimana cara menenangkan hati? Maka Nabi telah letakkan 2 syarat untuk tenang hati. Syukur aja dengan nikmat Allah, sikit atau banyak syukur. Kedua, sabar. Ujian besar atau ujian kecil, sabar. Kalau ada syukur, kalau ada sabar, jiwa kita akan jadi tenang. Dan siapa yang berada pada tahap ini, maka dia diangkat oleh Allah sebagai ajaban li amril mu'min. Hebatnya orang yang beriman ini. Hebatnya. Sebab tu di hujung saya selalu kata, jom kena kuat doa, minta pada Allah Ta'ala, minta pada Allah Ta'ala. Ini kita tak ada bawa motosikal menyanyi, bawa kereta menyanyi, dah susah baru baca doa. Lepas tu tak hafal, lepas tu kena cari kitab, buka Google dan sebagainya. Malu kita. Semalam saya sebut TV9, bulan Ramadan ngaji Quran, Yasin. Udah Zulkaidah nyanyi lagu Hindustan. Ya, Zulkaidah muskurani ki wajatum ho. Sambung. Allah Rabbi. Moga-moga Allah kurniakan kebaikan. Ingat, syukur dan juga sabar. Syukur dan juga sabar, insya-Allah. Nanti saya akan share bahan ni dengan sahabat kita nanti. Boleh sampaikan kepada yang lain. Kita boleh tengok hadis-hadis yang lebih jelas, insya-Allah. Ya, moga Allah bagi kurnia kebaikan yang berpanjangan. Minta izin, saya nak war-warkan 2 perkara berkenaan dengan sekolah tahfiz saya. Kami tengah cari dana. Ini tak termasuk yang kena tangkap tu, bukan? Itu bukan. Kami tengah cari dana, ya, untuk pemasangan bumbung di sekolah tahfiz. Ya, bumbung tu dah 12 tahun, 13 tahun, dah macam-macam lah. Repair tak boleh, itu tak boleh. Jalan dia adalah kena naik baru. Lebih kurang 25,000. Ya, lebih kurang 25,000. Satu lagi adalah kami sedang dalam proses pembukaan pusat dakwah di Sabah. Kota Belud. Anak saya dengan isteri dia sudah berada di Kota Belud dalam proses persiapan. Itu juga kos dia lebih kurang 25,000. So kita perlukan 50,000. Daripada wajah-wajah orang beriman ni, saya rasa dapat 100,000 tengah hari ni. Itu kan, ya. Jadi siapa nak, nanti saya akan share sahabat kita ni. Biasalah dia lah yang share dengan orang baik ni dapat rahmat lebih sikit.
Nanti share lah pada yang lain poster-poster yang kami akan sampaikan nanti, insya-Allah. Moga Allah kurnia kebaikan, dan ketika Allah menghimpunkan kita dalam taman syurga, kita doa moga Allah himpunkan kita nanti dalam jannatul firdaus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.